Amir, nanti cepat ke sekolah ya. Ya, Mak. Baiklah, siapa boleh baca ayat seterusnya? Matahari terbit dari timur. Betul. Amir, cuba jawab soalan ini. Saya tak pasti, cikgu. Tak mengapa, Amir. Fikir perlahan-lahan. Baik, cikgu. Kenapa, Amir? Kamu selalu tidur dalam kelas. Ada apa-apa yang mengganggu kamu? Saya cuma penat sikit, cikgu. Kenapa, Amir? Ceritalah pada cikgu. Saya tak boleh cerita sekarang, cikgu. Tak apa, Amir. Cikgu faham. Ambil nafas. Maaf, cikgu. Amir, Cikgu Ashikin, kenapa awak menjual kuih dalam hujan lebat ni? saya tolong emak, cikgu. Kuih kena jual. Tolong, Mak. Saya memang tak pandai macam orang lain, cikgu. Bukan semua orang bermula laju, Amir. Tapi orang yang terus berjalan akan sampai. Matematik ni sama macam kira duit jualan. Macam ni ke cikgu? Betul, Amir. Cuba awak kira yang ini. Amir, eja tradisi. Tradisi. Bagus, sekarang murah. Murah. Faham tak, Amir? Oh, baru saya faham. Bagus. Assalamualaikum dan selamat datang. Semua duduk yang kemas, acara akan bermula. Terima kasih. Kita mulakan dengan keputusan peperiksaan. Tahniah kepada Amir. Amir, hebatnya. Terima kasih, cikgu. Cikgu bukan sekadar mengajar saya membaca, tapi mengajar saya percaya pada diri sendiri. Seorang guru mampu menjadi pelita yang menerangi jalan masa depan anak bangsa.